Salam sejahtera, berikut merupakan maklum balas MFL berhubung dengan keputusan CAS berhubung pemain warisan negara. Malaysian Football League (MFL) mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) semalam berhubung keputusan Mahkamah Timbang Tarasukan (CAS) terhadap rayuan kes 7 pemain warisan. Pemakluman itu menyatakan 7 pemain berkenaan tetap dikenakan penggantungan selama 12 bulan namun hanya terpakai untuk perlawanan rasmi dan bukan semua aktiviti berkaitan bola sepak. Dengan keputusan ini, 3 pemain daripada Kelab Johor Darul Ta'zim (JDT) yang terlibat iaitu Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Havel dan seorang pemain Kuching City FC, Gabriel Palmeiro tidak dibenarkan beraksi dalam Liga Malaysia sepanjang tempoh penggantungan tersebut.